Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kami daripada kumpulan 19 akan membentangkan tentang satu spesies mamalia iaitu harimau Malaya atau dalam bahasa Inggerisnya Malayan Tiger. Sebelum tu, saya akan memperkenalkan ahli grup kami iaitu Adam Iqbal, Nur Syahira, Syamsina dan saya Aina Fatini. Sebagai rakyat Malaysia, saya yakin dan pasti anda semua mesti kenal harimau Malaya. Cuma tak ramai yang tahu nama saintifik harimau Malaya ialah Panthera tigris jacksoni. Harimau Malaya ni merupakan satu spesies yang sangat penting dan menjadi kebanggaan negara kita. Kenapa penting? Sebab dengan adanya harimau Malaya ni dapat menganggarkan keseimbangan ekosistem hutan hujan tropika di semenanjung Malaysia. Dan kenapa pula jadi kebanggaan Malaysia? Sebab harimau Malaya ni adalah satu-satunya spesies harimau liar yang sah dan asli di Malaysia. Selain itu, harimau Malaya juga melambangkan keberanian dan kekuatan dalam identiti Malaysia. Yang sedihnya, sekarang jumlah harimau Malaya ni semakin berkurangan dan dikategorikan sebagai spesies yang sangat terancam. Untuk maklumat seterusnya, kami akan membentangkan ciri-ciri harimau Malaya, status pemeliharaan, peranan dan ekologi, ancaman yang dihadapi dan strategi yang sedang diusahakan untuk melindungi spesies ini daripada kepupusan. Baiklah, saya akan terangkan beberapa ciri-ciri harimau Malaya. Tadi kita dah tahu nama saintifik harimau Malaya ialah Panthera tigris jacksoni. Seterusnya, untuk saiz harimau Malaya ni lebih kecil sikit berbanding harimau lain. Untuk berat pula, biasanya harimau Malaya jantan lebih kurang 120 kg dan harimau Malaya betina sekitar 100 kg. Dari segi rupa fizikal, harimau Malaya berbulu warna jingga gelap dan berbelang hitam. Pada bahagian perut dan kaki berbulu putih. Tapi kan harimau Malaya ni mempunyai corak belang yang unik. Maksudnya tak samalah pattern corak belang setiap harimau tu. Samalah macam kita manusia. Kita semua ada cap jari yang berbeza. Takkan sama dengan siapa-siapa. So kalau kita uniknya pada cap jari, kalau harimau uniknya pada corak belangnya. Seterusnya, habitat harimau Malaya. Harimau Malaya ni dia tinggal di hutan hujan tropika di semenanjung Malaysia. Contohnya di Taman Negara, Royal Belum dan Endar Rompin. Ciri seterusnya, harimau Malaya merupakan harimau yang bersendirian dan bersifat kawasan. Ia aktif pada waktu malam dan memburu haiwan seperti babi hutan, rusa dan monyet. Bagi pembiakan, tempoh bunting harimau Malaya adalah sekitar 3.5 bulan, kira 3 bulan setengah lah harimau betina pregnant. Dan biasanya akan melahirkan 2 hingga 4 ekor anak. Bila anak harimau dah lahir, dia akan tinggal dengan ibunya lebih kurang 18 bulan. Ciri yang terakhir, harimau Malaya ni merupakan simbol kebangsaan, iaitu simbol kekuatan dan keberanian negara. Kalau anda semua perasan, harimau Malaya ni ada dekat Jatinegara dan logo sukan pasukan bola sepak harimau Malaya. Saya rasa cukup sampai situ. Saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Assalamualaikum and a very good morning to everyone. My name is Adam Iqbal bin Kasbudin from Group 19. Today, I would like to share with you about one of Malaysia's most iconic endangered wildlife species, the Malayan tiger. Moving on to the conservation status of the Malayan tiger. For the conservation status, the Malayan tiger's scientific name is Panthera tigris jacksoni. It is a unique subspecies of tiger that can only be found in Malaysia. Currently, the Malayan tiger is listed as critically endangered or CR on the IUCN Red List. This is the highest risk category before a species becomes extinct in the wild. Based on recent surveys, the estimated population of Malayan tigers is less than 150 individuals remaining in the wild. This very low number puts the species at great risk of extinction if immediate conservation efforts are not carried out. Some of important steps being taken include anti-poaching activities, protecting their habitats, and raising public awareness to help save this species. Now, let's move on to the next part of my presentation, the ecology of the Malayan tiger. Firstly, let's look at its habitat. The Malayan tiger lives mainly in the tropical rainforests of peninsular Malaysia. It can also be found in secondary forests and swampy areas. As a solitary predator, each tiger requires a large territory, about 50 to 100 square kilometers per individual.
to hunt and roam freely. Next is its diet. As a carnivorous predator, the Malayan tiger hunts medium to large-sized animals such as wild boars and monkeys. If natural prey is hard to find, it may also hunt livestock, which sometimes causes conflict with nearby communities. Moving on to its ecological role. The Malayan tiger is an apex predator, meaning it sits at the top of the food chain. This role is crucial because it helps to control herbivore populations like wild boars and deer. Without tigers, this animal could overgraze, which would damage the forest ecosystem. By controlling their numbers, the Malayan tigers helps to keep the forest balanced, healthy, and diverse. In terms of behavior, the Malayan tiger is nocturnal. It mostly hunts at night. It also territorial and solitary, with each tiger controlling its own hunting area. They use scent markings and scratch marks on trees to mark their territory and keep other tigers away. Let's talk about reproduction. The Malayan tiger has no specific breeding season. A female usually gives birth to 2 to 4 cubs per litter, and the cubs will stay with their mother for up to 2 years to learn survival skills before becoming independent. In summary, the Malayan tiger plays an irreplaceable role in our forests as a predator, protector of biodiversity, and symbol of our nation's rich natural heritage. Thank you. Baiklah, apabila kita bercakap tentang harimau Malaya, kita sebenarnya sedang bercakap tentang satu spesies yang sangat ikonik dan berharga bagi negara kita. Tapi apa yang menyedihkan ialah harimau Malaya kini berada di ambang kepupusan. Terdapat beberapa ancaman utama yang menjadi punca kepada penurunan populasi mereka dari tahun ke tahun. Ancaman pertama yang saya ingin kongsikan ialah kehilangan habitat. Seperti yang kita tahu, harimau Malaya hidup di kawasan hutan yang luas. Tapi sayangnya, hutan-hutan ini semakin hari semakin berkurangan akibat daripada aktiviti pembangunan bandar, pembalakan yang tidak terkawal serta pembukaan tanah untuk pertanian. Bila kawasan hutan ditebang atau digantikan dengan ladang atau bangunan, ruang untuk harimau Malaya memburu dan membesarkan anak-anak mereka menjadi semakin sempit. Harimau ni memerlukan kawasan yang sangat besar untuk bergerak dan berburu. Jadi, bila habitat mereka hilang, mereka menjadi lebih tertekan dan berisiko tinggi untuk mati kelaparan ataupun bertembung dengan mana-mana manusia. Baiklah, ancaman yang kedua pula ialah pemburuan haram. Seperti yang kita tahu, harimau Malaya sememangnya dilindungi oleh undang-undang. Tapi masih lagi ramai pemburu haram yang sanggup untuk nak bunuh harimau Malaya demi mendapatkan anggota badan seperti tulang, kulit dan gigi yang dipercayai bernilai tinggi dalam pasaran gelap. Khususnya digunakan untuk perubatan tradisional. Bayangkanlah, hanya disebabkan nak dapatkan keuntungan sendiri, nyawa seekor harimau Malaya terpaksa digadaikan. Seterusnya, kita juga tidak boleh mengabaikan konflik yang terjadi antara manusia dengan hidupan liar. Apabila hutan semakin mengecil, penempatan pula semakin meluas sampai masuk ke dalam kawasan habitat harimau Malaya. Akibatnya, berlakulah pertembungan antara manusia dengan harimau Malaya, terutamanya apabila harimau Malaya ini mula mendekati kampung atau ladang untuk mencari makanan. Kadang-kala, harimau Malaya mungkin bertindak menyerang ternakan seperti lembu atau kambing, dan bila perkara ini berlaku, ada sesetengah penduduk yang mungkin bertindak balas dengan membunuh harimau Malaya tersebut demi melindungi harta mereka. Akhir sekali, antara faktor yang turut menyumbang kepada kepupusan harimau Malaya ialah penguatkuasaan undang-undang yang masih lemah. Walaupun ada akta dan undang-undang yang diwujudkan untuk melindungi spesies harimau Malaya ini, tapi pelaksanaannya tidaklah begitu berkesan. Masih lagi ramai pemburu dan pembalak haram yang bebas melakukan aktiviti mereka tanpa takut untuk dikenakan sebarang tindakan tegas. Ini telah memberikan isyarat bahawa mereka boleh terus merosakkan hutan, memburu harimau Malaya tanpa rasa takut untuk dihukum. Kalau tak ada tindakan tegas yang lebih serius untuk diambil, maka makin sukarlah untuk kita nak memulihkan populasi harimau Malaya pada masa akan datang. Baiklah, itu sahaja dari saya. Kita pergi ke pembentang seterusnya. Baiklah, akhir sekali adalah strategi pemeliharaan harimau Malaya. Yang pertama, penjagaan habitat. Kita mestilah melindungi dan memelihara hutan-hutan yang ada sebagai habitat semula jadi bagi harimau Malaya.
Hutan-hutan yang terpisah boleh dihubungkan menggunakan koridor hidupan liar. Apa itu koridor hidupan liar? Koridor hidupan liar merupakan satu laluan khas yang dibina untuk membolehkan haiwan-haiwan liar seperti harimau Malaya ni untuk bergerak dari satu kawasan ke kawasan hutan yang lain. Koridor hidupan liar ni juga penting untuk harimau Malaya mencari makanan, pasangan dan juga kawasan tempat tinggal yang baru. Sebagai contohnya, pihak yang terlibat dengan pemeliharaan hidupan liar telah melaksanakan satu projek Central Forest Spine CFS. Projek ini menyambungkan hutan-hutan yang terpisah kepada kawasan hutan yang lain untuk membolehkan harimau Malaya bergerak bebas. Di sebelah kanan ini merupakan gambar koridor hidupan liar yang menggabungkan hutan-hutan yang terpisah kepada kawasan hutan yang lain. Strategi kedua ialah sokongan undang-undang dan dasar negara. Undang-undang berkaitan pemeliharaan hidupan liar khususnya harimau Malaya ni sangat penting untuk menjaga spesies ni daripada mengalami kepupusan. Sebagai contoh, pihak kerajaan telah menguatkuasakan Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010. Akta ini memperuntukkan larangan-larangan yang tak boleh dilakukan di kawasan hutan dan juga resort hidupan liar seperti larangan terhadap aktiviti perburuan haram. Sekiranya terdapat individu yang melanggar akta ini, mereka akan dikenakan kompaun dan juga tindakan tegas. Kerajaan Malaysia juga mengadakan kerjasama dengan pihak NGO antarabangsa seperti WWF yang berperanan untuk menjaga alam sekitar dan hidupan liar yang terancam. Yang ketiga ialah kesedaran komuniti. Strategi ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada komuniti di negara kita tentang pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan liar seperti harimau Malaya. Pihak kerajaan atau badan-badan tertentu seperti perhilitan boleh mengadakan kempen kesedaran dan memberi pendidikan kepada masyarakat. Melalui kempen kesedaran, komuniti setempat akan dapat mengetahui tentang spesies-spesies hidupan liar yang hampir pupus dan saling bekerjasama dalam usaha menjaga spesies ini. Yang terakhir adalah program pembiakan secara kurungan. Program pembiakan harimau Malaya secara kurungan ini kebiasaannya dilakukan di zoo kerana populasi hidupan liar di hutan terlalu rendah. Ini menyebabkan harimau Malaya susah untuk mencari pasangan. Jadi, pihak kerajaan mengambil usaha untuk menjaga harimau Malaya dengan meletakkan mereka di zoo dengan pasangan di dalam kurungan untuk pembiakan. Sebagai contohnya, zoo negara merupakan salah satu lokasi yang dijadikan tempat pembiakan secara kurungan untuk menghasilkan kepelbagaian genetik dan juga menjaga kelangsungan spesies harimau Malaya ni daripada pupus. Awak semua boleh scan QR untuk jawab kuis berkaitan harimau Malaya. Baiklah, setakat ini sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.